Gempa Jepun 13 disahkan maut setakat ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Dunia 10 bersama saya Izzamin Nasir. 13 orang disahkan maut selepas gempa bumi berukuran 7.1 magnitud melanda wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu semalam. Perdana Menteri Jepun Sanai Takaichi berkata pasukan penyelamat bertungkus lumus mencari mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan. Saudara, visual harimau betina Siberia bersama anak-anaknya di Taman Negara Harimau di Timur Laut China mengakhiri dunia 10 malam ini. Saya Izzamin Nasir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.